dan baginda Nabi SAW menyembelih sendiri kedua-dua kibas tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ramai orang yang ingin melakukan ibadah korban yang hukumnya adalah sunnat muakkadah, iaitu pada hari raya Idul Adha menyembelih binatang korban. Sangat dituntut, sebagaimana dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Persoalannya adalah apakah tempat ataupun di mana yang lebih afdal untuk kita melakukan ibadah korban ini, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Dalam hal ini kita dapati oleh kerana tidak ada nas dan dalil yang melarang untuk kita melakukan ibadah di luar daripada tempat kita tinggal, maka hukum melakukan ibadah korban di luar negara adalah diharuskan. Namun demikian, sekiranya kalau kita melihat kepada perkara-perkara sunat dan fadilat dalam ibadah korban itu sendiri, maka kita boleh dapati bahawa melakukan ibadah korban di tempat sendiri itu lebih afdal dan lebih baik. Kerana yang pertama, sekiranya dilakukan di tempat sendiri, maka orang yang melakukan korban boleh menyembelih sendiri binatang korbannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis daripada Anas ibn Malik yang ini di dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW dhaha bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadih. Adalah Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibas sebagai korban, dan baginda Nabi SAW menyembelih sendiri kedua-dua kibas tersebut yang berwarna putih, kemudian sudah ada tanduk. Yang kedua, boleh menyaksikan sendiri binatang korbannya ketika disembelih. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi, bahawa Nabi SAW berkata kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatak." Wahai Fatimah, bangun dan saksikan sendiri sembelihan binatang korbanmu. Dan yang ketiga, kita akan dapat makan sebagai ambil barakah daripada daging korban yang kita sembelih binatang korbannya, sebagaimana ayat dalam surah Al-Hajj, firman Allah Ta'ala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang yang susah, yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada ketikanya kita melihat keperluan di tempat lain dan di negara lain. Lebih-lebih lagi sekiranya binatang korban di tempat kita dengan begitu banyak dilakukan dan daging korban itu lebih daripada keperluan, maka boleh mengambil hukum harus melakukan ibadah korban di luar negara. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.